Sama lah tu kan. Jadi okay, my turn. Alamak, dua. Satu, dua. Saya ni macam kalah je awal. Mana sayang? Dua. 1, 2, 3. Pui. Ha. 1, 2, 3. Sakai ya. Kenapa 1, 2, 3. Naik. Naik apanya? Pukul 12 tengah hari, I tengah tunggu klien makeup I. Dia ada makeup photoshoot dekat area sini. So, pukul 3 petang, I ada appointment derma planning. Pukul 4 petang, I ada appointment tu buat lash lifting, brow lamination and also derma planning. Jumaat I agak occupied. Okay, I already prepare for my makeup job. Sekejap lagi. Raja Permaisuri Agung senyum-senyum macam tu. Permaisuri. Okay, this is Dr. Ayuni. My regular. Shima, look at her makeup. Perfect, flawless, ya Allah. Very kemas. I love. Cantik tak? Of course, cantik. Today is 2 March 2026. Saya sedang bersiap-siap untuk berbuka puasa bersama kawan. Buka puasa jauh sikit. So today kita buka puasa dengan Meon dekat Fiam. Ni kita punya nasi goreng tutup dengan shower cap. Celaka lah shower cap. Berbuka dengan benda-benda yang manis. Macam saya. Nak belanja kopi. 200 baht kau guna tadi. Oh, tadi. Oh, ni. Ini 20. Sabun buntut. Oh, kalau yang macam ni tak kat sini, terus esok putih. Walaupun member dah putih pula macam mana. Nak yang ni ke? Ke? Nak yang ni ke? Esok semua pilihan. Yang ni betul, you dah try? Penuh. Ni konsep. Kau beli, aku beli. Or thickness boost, brightening boost, moisturize. Skin. Oh, I have sorry. Today is 3 March. Rasa hari ni hari yang paling penat sekali dalam hidup. Managed to do like 6 hantaran. Tuan badan dia approve and dia kata carry on, dia cakap. So I was like, okay. 2 minggu dah puasa sekejapnya. I rasa macam baru je semalam Tarawih first. Aktiviti tak ada apa sangat. I woke up. After sahur, I dah tak tidur. Lepas tu, I terus buat hantaran 6 dulang. I still have remaining 4 dulang to be done before which is 6 March. I dah start busy for lash lift, brow lamination appointment. Today is 5 March. 5:02 PM. I'm macam biasa turun sarung baju hitam. I takkan pakai cantik kalau hari ni I nak pergi Bazar Ramadan Thailand. Aku dah terlalu fresh dengan Bazar Ramadan Malaysia. So let's go. I nak beli sikit je hari ni. I nak beli some desserts, some main course, lepas tu air. And yeah, I'm gonna bring my tumbler. My tumbler, lepas tu ni macam cooler bag untuk macam bagi makanan warm. Should I wear Ray-Ban or should I wear Chanel? Sebab Perlis panas sangat. I think I'm gonna wear Chanel. Chanel is better.
Lama dah tak pakai Ray-Ban mata. See? Nampak tak? Chanel or Ray-Ban? I think... Wait. Chanel look fierce. Ray-Ban looks catchy. Okay, gonna choose Ray-Ban. Let's go! I've been loving my skin so much lately. Hari ni 9 Mac 2026. What I have been up to, I do my bouquet, of course. I siapkan my hantaran. So here it is. We have 9 dowry. Welcome to Shima Beauty Studio. This is where I work every day if I have a job for beautician job. For bulan puasa, it's always fully booked. Alhamdulillah for that. I need to show you Shima Beauty lighting first. Ta-da! Gambar. Kena banyak mah. Sunday 11:26, 15 March. Live update. It's been a while since I'm not vlogging. I've been busy lately. Start 10 March sampailah hari ni 15 March. Non-stop bekerja. Sangat penat. But Alhamdulillah for everything. Another 3 days sebelum kita balik ke Kota Baru, Kelantan. Morning. Today is 17 March 2026, 8:47. I keluar awal hari ni cause I have nails appointment. Hari ni I buat mani je, buff and shine. And then cheese ni, I want. I think I want this one also. Done purchasing. Sebab I tahu dekat rumah tu tak ada biskut raya, so I beli siap-siap. So today is 18 March 2026. I baru habis kerja. I kerja daripada pukul 8 pagi, okay? Daripada pukul 7 pagi. And then now I'm heading to pick up tart nanas. This tart nanas yang I suruh Doha beli. I minta Doha belikan 4. Then 1, 2, 3 and 4. Okay, I'm secured tudung for both baju. Pick up my berbuka puasa today. I love Pak Gembus so much. Since dari zaman COVID lagi I memang makan Pak Gembus. Hello. Today is Thursday, 19 March of 2026, 8:43 AM and we're stuck in the gym. Tengok
jam, tak bergerak guys. Okay, been loving my skin. My skin look healthy, glowy, and of course I do my lash lift, my brow illumination, and derma planning. Dah tak ada misat-misat. Hidup clear. Saya dah scrub semalam. Tapi sekejap lagi kalau nak tidur, I nak pakai mask supaya dia lebih glowy. Keep 100 on the land, the sea, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibe. Tu bawa seorangnya. Dia betul-betul. 50. Dekat Malaysia tak ada? Yes. Sebenarnya kita nak pergi cari handbag raya I, which is Clash bag tu kan. Tak ada. But ended up I beli apa? Tada! I beli lip liner. Oh my god, you guys. Lepas tu I did a little bit of shopping. Okay lah, sekarang ni I nak pergi beli bun for my mom. Dan kita terus balik ke Rantau Panjang. Okay, inilah bunnya. Baby, macam ada banyak flavor. Yes, we have pandan, we have chicken floss. Oh, Nutella bun ada. I want this one. I'm taking Nutella bun. Ada banyak flavor lagi, which is pandan tu biasa je. Milk bun, strawberry. Atas tu apa? Aku tak tahu. I'm at the gift shop right now. I need to buy a few paper bags for to put the cosmetic in it, some makeup for Raya gift. So I need to choose a few colors, but dekat sini dia macam very childish punya packaging. Lupa sebenarnya nak beli masa dekat Perlis, so and end up I kena beli dekat sini jugalah. I rasa I think this one is better than anything yang ada dekat sini. Kat sini semua nampak childish. Yang besar kan? Mau buat macam ni? Wah. We have family gathering here. Say hi to my vlog. Ling. Bajis. Pizza. Hi. Say hi. Sa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh dengar tak? Warna hijau. Raya kat mana? Nyanyi 1, 2, go. Start. Okay, go. Tahun ni bergayuh sakit. Ha. Dah lama tok balik kampung. Ini jadi anak tawe. Ha. Tetapi tetangga. Oh. Mantap. Ha? Panjang lah yang. Tali. Sikit. Awak lagi. Tak apa. Buka ya YT lah. Nanti saya Jadi orang Kelantan tu.
daripada banting. Ni sama punya kuih tiaw. Ada kedai lain. Kedai saya depan rumah orang dia parking sini. Baru ada. Safa terkejut kata ya. Kalau nak pergi depan memang tak dapat. So full guys. Tepi agak. Kita pergi pasar Siti Khadijah. Tepi-tepi tu semuanya. Ada cara parking ya? Pakai. Cara pakai. Kita bagi dia orang turun dulu. Tu berapa? Lalai banyak ni lah. Okay guys, kalau balik Kota Baru ini adalah wajib ya. Wajib untuk pergi kedai emas. Pakai slipper Jepun. Wah. Slipper nak kereta. Abah pun sama. Baby tak cakap nak slipper? Ada 13. Allah. Tahun ni pilih air. Ada bajet berapa? Sosok. Tadi pound. Oh, salah mana? Kalau kisah situ tu kan nak macam ni ada dia. Paling ketat kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Dapat alhamdulillah. Ini cik-cik bagi my auntie. Sayur memang tu. Ingat dia. Tengok sikit paper bag. Wah, banyaknya paper bag. Salah. Paper bag. Kita pun shopping goal. Shopping goal. Sayang, shopping goal. Okay, watermelon for berbuka. Tak lah. Oh, dia tak nak tu. Budak. Budak anti-social. Budak anti-social. Saya cepat ya? Smile. Allah, mandi kolej pula. Allah. Kenapa tak pakai seluar ni? Kenapa tak pakai seluar ni? Oh my god, so delicious. Plastic like makan banana bird. Banana bro. Banana bro. Mana lah, betul jujur. Kita tak tahu tengah. Buku dia lah nak takut. Buku dah nak. The boys and the boys. Ya Allah, kenapa bogil budak ni? Abah. This is my baju. Jiran-jiranku. Amin. Jiran Taman Sarjana. Boleh beli gelang banyak.
Amin. 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 Tolong sekarang semua orang sedang menunggu untuk takbir raya. Tapi tengah cam. Please. La ilaha illallah. Raya, raya, raya. Selamat Hari Raya. Nak balik raya. Oh, kapal terbang ke tu? Mana ni? Tak nampak lah. Bye, safe flight. Saya ambil bacaan ulang. Finally. Berapa semua? Tak tahu apa. Ada kat situ ada nail. Ada berapa? Tak apa. Okey je. Ini punya. Selamat Hari Raya. Lama kena Tunjuk sedar. tunjuk QR. Mazhar batin. Tunjuk sekali lagi. Pi. Okay, I tengah sorting duit raya for family. Aktiviti malam ni, I nak masukkan duit raya. Half I dah masukkan. And I'm gonna do unboxing what I bought in Hat Yai. Last minute shopping before going back to Kelantan. And I ada shopping emas dekat Pasar Siti Khadijah. Kalau you datang Kelantan, wajib beli barang kemas dekat Pasar Siti Khadijah sebab emas dia, ketulinan dia lain, and then emas kat sini murah. Yang tu I setuju, memang murah. I'm gonna do unboxing a real quick with you guys, but time lapse. And then after this, I akan buat juga. I'm gonna do gift raya packing tonight. So I dah beli paper bag untuk letakkan raya gift. We're gonna do a quick one tonight sebab I kena tidur cepat-cepat esok pagi. Pukul 6 dah bangun sebab pukul 8 kita nak solat raya Aidilfitri. And tentative for tomorrow is pukul 8 pagi solat raya Aidilfitri. Lepas tu pukul 10 pagi kita ada photoshoot raya. Photographer will come to the house untuk photoshoot raya family. And then kita ada makan family. And then buat TikTok, something like that.